Weh, kau kena fikir logik lah. Sport rim motor 2 biji tu pun 300 lebih. So, untuk buat pilihan nak beli sport rim yang murah-murah, terlalu murah orang cakap kan. Contoh nak beli 15 inci, trade in sama saya 15 inci 1.5. Weh, kau kena fikir logik lah. Sport rim motor 2 biji tu pun 300 lebih. Ini sport rim kereta 4 biji, trade in pun dapat 1.5. Agak-agak lah kan. Tapi itulah dia, tu kata kena nak pilih sport rim ni. Kalau ikut pada zaman sekarang orang cakap kan. Zaman sekarang punya budak-budak main kereta. Ni apa yang saya perasan, apa yang saya nampak. Diorang lebih sukakan kecantikan. Diorang tak fikir nombor 2, diorang tak fikir tentang keselamatan. Tapi in case terjadi sesuatu kemalangan disebabkan sport rim diorang beli, ada setengah individu akan menyalahkan pihak workshop. Tak boleh lain tu. Yang menjual. Sedangkan kau ada je pilihan lain. Kenapa kau tak belajar? Kenapa kau tak cari ilmu untuk tahu rim ni kualiti ni macam mana? Sebab rim sekarang ni kat pasaran Malaysia kita terlalu banyak brand dah. Betul. Terlalu banyak brand. So kau kena gaji lah. So kalau murah sangat pun ada risiko je lah. Ya, murah sangat pun ada risiko juga. Anda kata rim tu memang dah mahal, tapi takut ada setengah kedai ketuk lagi mahal. Kau nak kena bijak juga tentang harga. Mesti kan ada setengah kita akan buat survey. Betul. Kan? Kita nak beli cincin yang harga emas kita dah turun naik pun kita akan survey 10 kedai. Paling-paling sekarang orang cakap apa? Kat belah kampung-kampung, Pilah ke, kat ujung-ujung Kelantan tu kan. Murah sikit. Tapi kau ada fikir juga, ada kata contoh kau setakat pergi Kelantan tu, contoh. Jalan cerita, kau semata-mata kau pergi Kelantan sebab nakkan cincin tu murah. Tapi kau kena fikir kos tenaga, kos minyak kau. Dah lebih kurang kau beli kat sini, baik beli kat sini. Betul? Sebenarnya jauh lebih jimat. Cuma kena banyak buat kajian lah. Buat kajian, cari ilmu, survey, cari orang yang betul. Itu yang penting.